Dia rangup. Memang rasa rempah-rempah dia semua. Dan daun kari je pun ada rasa juga. Betul lah orang cakap kalau buka puasa ni macam-macam keinginan yang pelik-pelik datang. Dia tak ada pelik sangat. Hari ni teringin nak buka puasa dengan MCR. Tak, bukan My Chemical Romance, tapi sebenarnya tu, nampak tu, Malaysia Chicken Rice. Teringin nak makan nasi ayam hari ni. So, soalan buka mana hari ni dah pun terjawab. Rancangan ini dibawakan khas oleh KAF Digital Bank. Okey dah, jom buka puasa. Kalau nak ikut, bayar QR pun boleh. Nampak? Kad pun boleh. Kredit lah. Okay, bayar Dia fast food kan, so dia kena ambil sendiri je lah. Jadi kalau kita order set Ramadan je, yang ayam amazing deal tu, memang inilah dia yang akan datang. Dia ada datang dengan ayam. Dia ada juga kerabu mangga dan dia ada juga ayam goreng berempah. So tengoklah pilihan kita nak yang macam mana kan. So kalau makan berdua, bolehlah share-share. Dia bagi juga air bandung, tak rasa tak air. Kat puasa dapat air ni memang terbaik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rasa macam betul-betul nasi ayam yang otentik punya kan. Sebenarnya boleh challenge juga brand lagi satu kat luar sana kan. Lepas tu dia bagi juga kerabu mangga untuk buka selera kita kan. Wow. Kita boleh tengok 3 benda asas je kan. Nasi dia, ayam dia macam mana dia masak, tapi terpulangan suka steam ke, suka roasted ke, dan cili dia dan kecap dia. So 3 ni dapat jadi. Setakat ni MCR punya nasi ayam ni, kalau cerita fast food, wah memang puas hati, memang sedap. Maksudnya kalau penggemar-penggemar nasi ayam datang sini memang puas hati. Kerabu mangga dia pun jahat. Dia masam yang menyengat kan. Memang padu lah. Memang buka selera lah. Nak makan ayam goreng berempah pun ada juga. Boleh. Dia rangup. Memang rasa rempah-rempah dia semua. Dan daun kari je pun ada rasa juga. Dia garing-garing kan, boleh je kenyah sekali. Rangup di luar, lembut di dalam. Sedap ni. Konsep dia pun senang macam fast food lah zaman sekarang ni kan. Boleh order kat kaunter ataupun ada juga boleh order dekat kios kat depan tu. Saya pula pakai KAF, memang mudah lah kan. Jadi nak ucapkan tahniah jugalah kat MCR kan. Kerana melahirkan satu fast food chain nasi ayam yang mampu menggegarkan peminat-peminat nasi ayam tanah air kan. Sedap guys. Kalau saya lah kan, kalau nampak makan cepat habis, licin macam ni biasanya memang sedap lah. Jadi untuk eksperimen hari ni, kita akan campur sedikit outside ke dalam air rozal ni. Konsep hari ni kita nak yang macam ada susu-susu sikit dalam air kita. Nampak kecil je kan. Unik juga rasa dia kan. Sebab dia ada macam air bandung tapi yang masam sikit kan. Apa? Macam pernah minum susu strawberry tak? Dia lebih ke arah rasa tu. Dia bagi kat dessert dia. Dia bagi jelly ice cream. Puas hati lah. Kalau buka puasa 2 orang macam ni, makan ini set dia, memang kenyang, memang puas hati. Jadi kesimpulan dia memang puas hati makan dekat Malaysia Chicken Rice. Portion dia pun kalau datang berdua, puas hati. Dia bagi lauk macam hari ni. Berempat pun puas hati juga. Ataupun berenam nak datang dengan satu keluarga pun puas hati juga. Yang paling penting rasa dia sampai,
Dan saya sendiri suka sebagai penggemar nasi ayam, memang pas. Jadi kalau korang nak datang dan ada pertanyaan nak buka mana hari ni, ni salah satu tempat dia, MCR, Malaysia Chicken Rice ataupun My Chicken Romance. Saya Kira Zali, kita jumpa di episod yang lain. Assalamualaikum, selamat puasa.